Sriwijaya 佛城山佛斋教育中心举行观音菩萨圣诞祈福法会，佛教徒以虔诚之心参加这次活动，借此实践对众生的慈悲与大爱。Sriwijaya 佛城山佛斋教育中心在2025年11月8日星期六呈现出庄严肃穆的氛围，数十位信众与沙弥、沙弥尼一同举行礼拜，以纪念观音菩萨出家纪念日。大士世纪仪式的带领者Iwan Gunawan沙弥表示，在这次礼拜中，信众们诵念了《妙法莲华经》第25品，这是一篇赞颂观音菩萨并教导慈悲意义的经典。通过诵念此经文，希望信众们能够培养慈爱与包容之心。信众们表现出高度的热情，从下午开始，他们便陆续到来，参与温馨而充满善意的礼拜活动。每一段祈祷与诵念都是信众表达感恩之情，同时也是践行观世音菩萨慈悲教义的体现。Mengenai kegiatan pada hari ini, yaitu di mana kami dari Samanera dan Samaneri melakukan yang namanya pujaan atau Hari Kuan Yin Pusa, yang dimana itu memperingati Hari Kuan Yin Pusa bersama-sama dengan umat di Pusdikat. Makna tersebut adalah di mana yang itu berisi dengan pujian-pujian kepada Kuan Yin Pusa dan memiliki makna sendiri. Hafidz Zainul Pal TV